2 Disember 1971. Hari di mana Emiriyah Arab Bersatu secara rasmi ditubuhkan dan ia sepatutnya menjadi hari yang menggembirakan bagi mereka. Tetapi hanya 2 hari yang lalu, Iran melakukan sesuatu yang buruk sehingga menjadikan UAE sebagai musuh ketat dalam sekelip mata. Pada pagi 30 November, pasukan Iran mendarat di Abu Musa, Tump Besar dan Tump Kecil. Pulau-pulau ini telah dituntut oleh UAE. Tetapi apabila pasukan Iran merampasnya, mereka mengusir penduduk Arab tempatan, merobohkan balai polis, sekolah dan mengisytiharkan pulau-pulau itu sebagai wilayah Iran. Hari ini, hampir semua jiran Iran membencinya sepenuhnya. Terdapat 2 sebab di sebalik perkara ini. Pertama, ialah konflik Syiah Sunni yang jelas kelihatan. Tetapi yang kedua ialah bagaimana Iran mengeksploitasi perpecahan ini untuk mencapai matlamat jahat mereka yang sebenar. Sekarang, saya tidak peduli jika YouTube cuba menyekat video ini kerana ia tidak suka topik peperangan. Saya tetap akan dedahkan kebenaran ini. Namun, anda boleh paksa YouTube untuk berlaku adil dengan menekan butang suka itu. Terima kasih. Selepas konflik Iran-Israel bermula, Iran melakukan sesuatu yang hampir tiada siapa boleh percaya pada pandangan pertama. Ia adalah sebuah negara Muslim menyerang negara Muslim yang lain. Tetapi kemudian, mereka menemui perpecahan Syiah Sunni. Naratif yang dipersembahkan kepada dunia sebagai punca sebenar konflik. Punca utama konflik ini bermula dengan perpecahan yang berlaku pada abad ke-7. Ia berlaku sejurus selepas kematian Nabi Muhammad. Persoalan pada masa itu nampak mudah, tetapi mampu mencetuskan perbalahan besar. Siapakah yang patut memimpin dunia Muslim selepas baginda? Satu kumpulan percaya bahawa kepimpinan sepatutnya diberikan kepada Ali bin Abi Talib, sepupu dan menantu Nabi, dan hanya keturunan beliau yang berhak memimpin. Kumpulan itu menjadi apa yang kita kenali sekarang sebagai Syiah. Tetapi, sebahagian besar sahabat Nabi percaya jawapannya terletak pada musyawarah. Mereka berhujah bahawa pemimpin masyarakat Muslim yang dikenali sebagai khalifah harus dipilih melalui persetujuan di kalangan ahli masyarakat yang paling dihormati. Ia tidak sepatutnya berlaku melalui keturunan, bukan melalui pewarisan, tetapi melalui keputusan bersama. Mengikut proses itu, Abu Bakar, salah seorang sahabat terdekat Nabi dan juga bapa mentuanya, telah dipilih sebagai khalifah pertama. Mereka yang menerima keputusan ini dan mengikuti jalan kepimpinan yang dipilih ini menjadi apa yang kita kenali sekarang sebagai Muslim Sunni. Perselisihan yang berlaku lebih 1000 tahun lalu itu tidak pernah benar-benar diselesaikan. Selama beberapa abad, ini kekal sebagai pertikaian teologi semata-mata. Tetapi pada abad ke-16, dinasti Safavid di Iran sengaja memutuskan untuk mengisytiharkan Iran sebagai sebuah negara Syiah secara rasmi. Dan sebabnya bukan semata-mata kerana agama, sebaliknya bersifat strategik. Mereka mahu memisahkan diri secara politik daripada Empayar Uthmaniyah Sunni yang berkuasa di sebelah mereka. Sejak saat itu, identiti mazhab tidak lagi sekadar soal kepercayaan. Ia menjadi alat dalam urusan kenegaraan dan persaingan politik. Dan dinamik itu berterusan selama hampir 500 tahun. Jika kita lihat pada hari ini, kira-kira 85 hingga 90% umat Islam di dunia adalah Sunni. Umat Islam Syiah hanya membentuk 10 hingga 15% di seluruh dunia. Mereka hanya mempunyai majoriti yang jelas di Iran, Iraq dan Azerbaijan. Minoriti Syiah yang signifikan juga wujud di Lubnan, Yaman, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, Pakistan dan Afghanistan. Tetapi sejak tahun 1979, Iran secara konsisten meletakkan dirinya sebagai pelindung komuniti Syiah di seluruh dunia Islam. Kedudukan ini membawa sokongan kepada mereka, tetapi ia tidak cukup kuat. Jadi, mereka menggunakan taktik yang bijak. Mereka juga menampilkan diri sebagai suara golongan tertindas menentang pengaruh Barat dan Arab Teluk. Pendekatan itu telah memberikan Iran pengaruh ideologi yang jauh melebihi apa yang boleh dijangkakan berdasarkan jumlahnya sahaja. Pendekatan itu juga menjadi sumpahan paling besar bagi mereka. Ia berlaku pada 31 Julai 1987. Semasa ibadah haji di Mekah, pertempuran tercetus antara jemaah Iran dan pasukan keselamatan Arab Saudi. Lebih 400 orang terkorban. Pergaduhan itu berlaku apabila penunjuk perasaan Iran mengadakan protes tanpa kebenaran semasa haji. Mereka didakwa sedang memprotes Amerika Syarikat dan Israel. Itu menyebabkan rusuhan dan rempuhan. Dan insiden itu merosakkan hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Orang Iran memecahkan kedutaan di Tehran sebagai tindakan malas. Ia menjadi salah satu titik ketegangan paling serius antara kedua-dua negara pada era itu. Arab Saudi dan Iran bukan sekadar pesaing politik. Mereka bersaing untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka mahu dilihat sebagai pemimpin sebenar dunia Islam.
Arab Saudi menjadi penjaga dua masjid suci di Mekah dan Madinah yang memberikan kerajaan itu kuasa agama yang unik di mata dunia Islam Sunni. Jadi, apabila Iran selepas tahun 1979 mula mendakwa mewakili seluruh komuniti Muslim global, Riyadh menganggap itu sebagai cabaran langsung terhadap legitimasinya sendiri. Dua negara, dua ideologi, kedua-duanya mendakwa mewakili Islam. Tetapi ia bukan sekadar ideologi sahaja. Apabila Iran dan Iraq berperang pada tahun 1980-an, Arab Saudi menyalurkan berpuluh-puluh bilion dolar ke dalam jentera perang Saddam Hussein khusus untuk menghentikan penyebaran ideologi revolusi Iran ke dunia Arab. Salah satu faktor yang paling ditakuti oleh Arab Saudi ialah kelompok 10% daripada populasinya, iaitu faktor yang menentukan kestabilan dalaman negara itu. Arab Saudi mempunyai minoriti Syiah, kira-kira 10 hingga 15% daripada populasinya. Ia tertumpu dengan banyak di wilayah timur dan kawasan seperti Khatif. Dan wilayah timur bukanlah sekadar kawasan biasa. Di situlah terletaknya kebanyakan minyak Arab Saudi. Riyadh telah lama mengesyaki bahawa Iran mempunyai pengaruh ke atas komuniti Syiah dan telah menyokong pergolakan di Khatif serta kawasan sekitarnya, pada dasarnya cuba menggugat kestabilan kerajaan dari dalam. Kecurigaan itu menjadi krisis terbuka pada tahun 2016 apabila Arab Saudi melaksanakan hukuman mati terhadap ulama Syiah terkenal Namir al-Namir. Selepas insiden ini, para penunjuk perasaan Iran menyerbu dan menyerang kedutaan Arab Saudi di Tehran. Arab Saudi memutuskan semua hubungan diplomatik dan beberapa sekutunya turut mengikut langkah tersebut. Kedua-dua negara tidak memulihkan hubungan rasmi selama 7 tahun. Kebimbangan jangka panjang Arab Saudi ialah ekonominya. Seluruh masa depan Arab Saudi dibina berdasarkan Wawasan 2031, rancangan bercita-cita tinggi untuk mengubah negara itu menjadi hub pelaburan dan pelancongan global serta beralih daripada pergantungan kepada minyak. Tetapi, rancangan itu hanya berkesan di rantau yang stabil. Serangan Iran ke atas infrastruktur tenaga Arab Saudi yang berlaku pada tahun 2019 dan sekali lagi pada tahun 2026 dilihat di Riyadh sebagai cubaan sengaja untuk menggagalkan transformasi ekonomi Arab Saudi sebelum ia berjaya. Tetapi apa yang paling ditakuti oleh Arab Saudi ialah syaitan Iran. Pegawai Arab Saudi telah menyatakan perkara ini dengan jelas bahawa jika Iran memperoleh senjata nuklear, Arab Saudi juga akan mengejarnya. Menjelang tahun 2026, Iran telah meningkatkan pengayaan uraniumnya ke tahap hampir setaraf dengan grade senjata. Dan perkembangan itu telah menjadi faktor tunggal terbesar yang mempengaruhi keputusan pertahanan Arab Saudi. Tetapi, secara tiba-tiba, seorang perantara datang untuk mendamaikan Arab Saudi dan Iran semula. Pada tahun 2023, China menjadi perantara perjanjian Beijing antara Arab Saudi dan Iran memulihkan hubungan diplomatik selepas 7 tahun terputus. Dan pada April 2025, Menteri Pertahanan Arab Saudi, Khalid bin Salman, terbang ke Tehran dan bertemu secara langsung dengan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Nampaknya, sekurang-kurangnya di permukaan, kedua-dua pihak memilih persaingan yang dikawal berbanding konflik terbuka. Tetapi adalah penting untuk memahami apa yang sebenarnya Iran fikirkan tentang Arab Saudi kerana persaingan ini mempunyai dua pihak. Pemimpin Iran tidak melihat diri mereka sebagai pihak yang menyerang. Mereka menggambarkan Arab Saudi sebagai sebuah monarki yang berpihak kepada Amerika Syarikat yang secara sejarahnya menyokong kumpulan pelampau di seluruh rantau ini dan secara aktif berusaha mengepung Iran. Kecurigaan bersama itu, yang sangat mendalam di kedua-dua belah pihak, adalah sebab utama mengapa perjanjian diplomatik sukar untuk bertahan. Dan itulah yang sebenarnya berlaku. Selepas serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran pada Februari 2026, Iran membalas dengan melancarkan peluru berpandu dan drone secara langsung ke bandar-bandar Arab Saudi dengan alasan bahawa kerajaan itu memudahkan operasi ketenteraan barat di rantau tersebut. Apa sahaja yang telah dibina semula melalui perjanjian Beijing runtuh hampir serta-merta. Tetapi salah satu seteru utama Iran ialah pihak yang telah menumpahkan darah berjuta-juta orang bukan untuk beberapa hari atau minggu, tetapi selama 8 tahun. Perang Iran-Iraq berterusan selama 8 tahun yang penuh kekejaman. Perang itu bermula pada tahun 1980 dan meragut lebih sejuta nyawa. Kedua-dua pihak mengalami kerosakan yang amat dahsyat. Walaupun dengan sejarah itu, apa yang berlaku pada tahun 2003 pada dasarnya memberikan Iran segala yang mereka boleh menangi di medan perang. Kedudukan Iraq dalam persaingan ini tidak sama seperti mana-mana negara lain di rantau ini. Kerana Iraq bukan sekadar jiran yang takutkan Iran. Ia adalah negara yang paling banyak disusupi oleh Iran. Apabila Amerika Syarikat menceroboh Iraq dan membongkar struktur kuasa yang sedia ada,
Mereka telah menghapuskan satu-satunya kuasa yang mengekang Iran di sempadan baratnya. Apa yang berlaku selepas itu digambarkan oleh nasionalis Iraq sebagai satu pencerobohan secara perlahan-lahan, bukan melalui kereta kebal dan askar, tetapi melalui politik, wang, milisya dan agama. Tetapi apa yang benar-benar menjadikan situasi Iraq rumit ialah rasa tidak puas hati terhadap pengaruh Iran melibatkan setiap komuniti, bukan hanya satu. Sebelum kita bercakap tentang itu, saya rasa penting untuk kita membincangkan bagaimana perang Iran yang sedang berlaku sekarang memberi kesan kepada dunia di sekeliling kita. Emas dan perak telah mencetuskan lonjakan yang kuat sepanjang minggu lalu dalam persekitaran pertumbuhan KDNK nominal yang kukuh yang dijangka meningkat sebanyak 75% daripada $20 trilion pada tahun 2020 kepada 35 trilion menjelang 2027 digabungkan dengan inflasi yang secara struktur lebih tinggi sekitar 4%. Hartnett menekankan dorongan kuat untuk komoditi termasuk logam berharga. Oleh itu, kami ingin berkongsi dengan anda sebuah syarikat baharu yang keselarasan pemegangan sahamnya patut diberi perhatian. Dengan kira-kira 30% dipegang oleh lembaga pengarah pengurusan dan takanapat serta tambahan 30% lagi dipegang oleh pelabur institusi menjadikan jumlah keseluruhan 60% berada dalam pegangan pihak yang mantap yang mungkin menandakan keyakinan terhadap vizi tersebut. Ini adalah kali pertama kami memperkenalkannya di saluran ini dan ia merupakan penaja video hari ini, Canadian Goldfields Discovery, simbol ticker CGMXF. Anda boleh menemuinya melalui beberapa broker terpilih seperti Fidelity, Schwab, Interactive Brokers dan E-Trade. Kunci untuk menjalankan penilaian wajar anda sendiri dan untuk membuat penyelidikan tentang Canadian Goldfields Discovery Corp adalah dengan memberi tumpuan kepada 4 tema utama pada pandangan saya. Pasukan pengurusan yang mengagumkan dan terbukti, projek emas di bidang kuasa teratas yang sudah lama tidak digerudi, telah diluluskan untuk kerja-kerja penggerudian yang akan bermula tidak lama lagi, masih di peringkat awal dengan 30% pemilikan oleh orang dalam atau pengurusan dan 30% pemilikan institusi. Barat Laut Ontario ialah bidang kuasa tahap 1 yang merupakan tempat kepada lebih 200 juta ons troy pengeluaran emas bersejarah dari kawasan seperti Red Lake, Timmins, Hemlo dan Musselwhite. Canadian Goldfields Discovery tidak mempunyai hutang, mempunyai $4.5 juta Kanada dalam bentuk tunai, permit sudah diperoleh dan program penggerudian akan bermula tidak lama lagi. Ini adalah yang pertama dalam sejarah syarikat muda ini. Projek ini belum pernah digerudi menggunakan kaedah moden, sistematik dan terkoordinasi. Kerja-kerja terdahulu hanya menyentuh permukaan sistem sepanjang 14 km. Apa yang bakal berlaku adalah tinjauan sebenar pertama terhadap projek ini. Hanya dalam minggu lepas, dengan harga minyak menjunam, sektor saham emas secara keseluruhan telah mula melonjak dengan ketara. Jadi, buatlah kajian anda tentang Canadian Goldfields Discovery, simbol ticker CGMXF. Sekitar 60% daripada penduduk Iraq adalah Syiah. Begitu banyak parti politik dan puak bersenjata yang kini mendominasi politik Iraq mempunyai hubungan keuangan dan organisasi secara langsung dengan Tehran dan IRGC. Ini memberikan Iran pengaruh serentak ke atas dasar luar Iraq, institusi keselamatannya dan sektor tenaganya. Instrumen paling ketara bagi pengaruh itu ialah Pasukan Mobilisasi Popular atau PMF. Ini adalah gabungan beberapa milisya yang kebanyakannya Syiah yang pada asalnya dibentuk untuk melawan negara Islam. Mereka memainkan peranan sebenar dalam mengalahkan ISIS, tetapi selepas pertempuran itu berakhir, mereka tidak dibubarkan. Mereka menjadi pusat kuasa yang tertanam dalam negara Iraq. Tetapi ramai antara mereka menerima arahan daripada Tehran dan bukannya daripada Perdana Menteri Iraq. Perkara ini menjadi cukup serius sehingga Akta Kebenaran Pertahanan Negara Amerika Syarikat tahun 2026 secara jelas meletakkan bantuan keselamatan Amerika kepada Iraq sebagai bersyarat, iaitu kerajaan Iraq perlu mengawal milisya-milisya ini. Dan mereka yang menjadi mangsa dalam pertempuran politik ini adalah mereka yang tiada kaitan langsung dengannya. Minoriti Sunni di Iraq telah menyaksikan milisya yang disokong Iran beroperasi di seluruh kawasan strategik dan mereka bimbang bahawa Tehran menggunakan identiti sektarian untuk secara sistematik menyingkirkan golongan Sunni dari kawasan-kawasan tersebut. Bagi mereka, campur tangan Iran dirasakan sebagai ancaman kewujudan, bukan sekadar isu politik. Dalam kalangan penduduk Syiah di Iraq, keadaannya lebih berpecah daripada apa yang kelihatan dari luar. Sebahagian besar Syiah Iraq, termasuk mereka yang dipimpin oleh Mukhtarah al-Sadr, secara aktif menolak model pemerintahan Iran.
Mereka tidak mahu meniru sistem Iran di dalam Iraq. Pendiran mereka adalah jelas. Mereka menuduh Iran menjadikan Iraq sebagai pasaran global untuk bagangan mereka dan medan perang untuk peperangan mereka. Tetapi apa yang menghubungkan semua orang adalah apa yang mereka semua bergantung untuk hidup. Menjelang tahun 2026, Iran telah menggunakan bekalan air dan gas sebagai alat tekanan politik. Iran berulang kali telah menghadkan aliran air sungai ke wilayah Iraq dan mengurangkan ekspor gas yang menjadi kebergantungan Iraq untuk bekalan elektrik. Hasilnya ialah kekurangan bekalan elektrik, kekurangan air dan protes anti-Iran yang meluas di bandar-bandar Iraq. Berjuang menentang musuh yang sedia ada adalah wajar. Tetapi perkara paling bodoh yang boleh dilakukan oleh sesebuah negara ialah menjadikan seorang kawan sebagai musuh. Hubungan Qatar dengan Iran sentiasa berbeza daripada negara-negara teluk yang lain. Sementara Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu memandang Tehran dengan permusuhan terbuka, Qatar memilih jalan yang berbeza. Qatar cuba untuk kekal berkecuali, memastikan saluran komunikasi terbuka dan meletakkan dirinya sebagai orang tengah. Selama beberapa dekad, strategi itu sebenarnya berjaya dan ada sebab yang sangat praktikal untuk ini. Qatar dan Iran berkongsi medan gas luar pesisir terbesar di dunia. Qatar memanggilnya North Dome. Iran memanggilnya Satpars. Sumber bersama itu menjadikan kerjasama tenaga antara kedua-dua negara sebagai satu hakikat yang bersifat struktural, bukan satu pilihan. Anda tidak boleh berada dalam konflik terbuka dengan negara yang anda perlu berkongsi aset paling berharga anda. Dan logik itu benar-benar diuji pada tahun 2017 apabila Arab Saudi, UAE, Bahrain dan Mesir mengenakan sekatan penuh ke atas Qatar. Mereka sebahagiannya menuduh Doha terlalu rapat dengan Iran. Tindak balas Qatar adalah untuk memperkukuh lagi hubungan itu atas dasar keperluan. Iran membuka ruang udara dan pelabuhannya kepada pesawat dan kapal Qatar serta membekalkan import makanan semasa sekatan itu. Itu memberikan Qatar sebab praktikal yang kukuh untuk mengekalkan hubungannya dengan Tehran walaupun selepas sekatan berakhir pada tahun 2021. Selepas krisis itu, Qatar semakin sengaja mengambil peranan sebagai pengantara. Qatar menyambut baik perjanjian nuklear Iran 2015, menyeru dialog serantau dan bukannya konfrontasi dan mengekalkan hubungan diplomatik yang berfungsi dengan Tehran sementara semua negara teluk lain bergerak ke arah yang bertentangan. Qatar benar-benar percaya bahawa menjadi satu-satunya negara yang dipercayai oleh Iran memberikannya nilai yang unik di rantau ini. Tetapi pada tahun 2025, kepercayaan itu musnah. Serangan Israel ke atas medan gas Saus Patar Iran mencetuskan ancaman tindakan balas Iran yang tidak membezakan antara pihak lawan dan pihak berkecuali. Qatar yang selama ini berusaha sedaya upaya untuk tidak menjadi musuh Iran tetap menjadi sasaran serangan. Pada 18 Mac 2026, peluru berpandu jarak jauh Iran menyerang Ras Laffan Industrial City. Ia adalah fasiliti LNG terbesar di dunia dan merupakan nadi utama kepada seluruh ekonomi Qatar. Serangan itu menyebabkan kerosakan besar dan menjejaskan kira-kira 17 hingga 20% bekalan LNG global. Qatar Energy terpaksa mengisytiharkan force majeure. Bagi sebuah negara yang kekayaan dan kepentingan globalnya masih bergantung hampir sepenuhnya kepada infrastruktur itu, ini bukan sekadar serangan ketenteraan. Ia adalah serangan terhadap kewujudan Qatar sebagai sebuah negara moden. Tindak balas Qatar sangat pantas dan berbeza daripada apa yang pernah dilakukannya sebelum ini. Pada 19 Mac 2026, Doha mengisytiharkan semua atase ketenteraan dan keselamatan Iran di kedutaan Iran sebagai persona non grata dan mengarahkan mereka keluar dari negara itu dalam masa 24 jam. Kemudian, Perkhidmatan Keselamatan Negara Qatar mengumumkan penahanan 10 orang terdiri daripada warga negara dan penduduk yang merupakan ahli 2 sel berkaitan IRGC yang beroperasi di dalam Qatar. Ini adalah kali pertama Qatar secara terbuka mengakui bahawa proksi Iran telah beroperasi dalam kalangan penduduknya sendiri. Perdana Menteri Qatar menyatakan dengan jelas bahawa tindakan Iran menyasarkan negara jiran teluk adalah dirancang dan sistematik dan ia telah memusnahkan apa yang beliau gelar sebagai ilusi kekebalan diplomatik Qatar. Tetapi permusuhan paling aneh Iran adalah dengan sebuah negara yang belum pun wujud ketika ia bermula. Hubungan Emirah Arab Bersatu dengan Iran sentiasa membawa percanggahan asas. Dubai telah menjadi salah satu hub perdagangan terbesar untuk para pedagang dan perkapalan Iran selama beberapa dekad. Wang Iran, barangan Iran dan rangkaian perniagaan Iran telah bergerak bebas melalui Dubai. Tetapi Abu Dhabi,
yang mengawal dasar keselamatan UAE secara konsisten melihat Iran sebagai ancaman strategik secara langsung. Perpecahan antara realiti ekonomi dan kebimbangan keselamatan itu telah menentukan pendirian UAE selama bertahun-tahun. Tetapi di sebalik semua politik itu, terdapat luka wilayah yang tidak pernah sembuh. Pada 30 November 1971, hanya 2 hari sebelum UAE secara rasmi ditubuhkan sebagai sebuah negara, pasukan tentera laut Iran telah merampas 3 pulau, Abu Musa, Tum Besar dan Tum Kecil. Pasukan Iran telah mengusir penduduk Arab tempatan, merobohkan balai polis dan sekolah serta mengisytiharkan pulau-pulau itu sebagai wilayah Iran. UAE telah berusaha selama beberapa dekad untuk membawa pertikaian ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Iran telah menolak setiap kali dengan menyatakan bahawa pulau-pulau itu adalah sebahagian yang tidak terpisahkan daripada wilayahnya. Bagi UAE, ini bukan sekadar catatan kaki sejarah. Ia adalah satu pendudukan yang masih berterusan dan belum selesai. Selain isu pulau-pulau itu, UAE menyokong sekatan terhadap Iran serta menyertai gabungan yang diketuai Arab Saudi di Yaman menentang Houthi. Malah, UAE membelanjakan berbilion-bilion untuk sistem pertahanan udara canggih yang dibina khusus bagi menangkis ancaman peluru berpandu Iran. Serangan Houthi dari Yaman menjadi kebimbangan utama kerana ia secara langsung menyasarkan rangkaian pengangkutan dan logistik yang menjadi tunjang ekonomi UAE. Pada tahun 2026, UAE menjadi negara yang paling banyak disasarkan di Teluk. Serangan Iran mengenai Burj Al Arab, Dubai International Finance Center, Pelabuhan Jabal Ali, Loji Penapisan Ru'a Timur dan Kompleks Petrokimia Fushara. Ini bukan sasaran secara rawak. Ia merupakan tonggak identiti UAE sebagai hub kewangan dan perdagangan rubel. IRGC secara terang-terangan menuduh UAE memudahkan operasi ketenteraan AS dan menggunakan itu sebagai alasan. Jadi, UAE melepaskan senjata terbesarnya. Mereka tidak melepaskan walau sebutir peluru pun, tetapi kerosakan yang dilakukan kepada Iran jauh lebih besar daripada apa yang pernah Iran lakukan kepada UAE. Mulai 1 Mei 2026, UAE mengumumkan bahawa ia keluar dari OPEC. Ini adalah hasil langsung daripada gangguan perang terhadap strategi tenaga mereka. Keputusan UAE untuk keluar dari OPEC bukan sekadar langkah dasar tenaga. Ia adalah isyarat bahawa perang itu mula menggugat salah satu pakatan ekonomi paling berkuasa di dunia. Dalam jangka masa pendek, pengunduran itu tidak banyak mengubah keadaan. Perang itu sendiri sudah pun menyebabkan kerosakan. Jumlah pengeluaran OPEC menurun sebanyak 27% kepada 20.79 juta tong sehari pada bulan Mac 2026. Dengan Selat Hormuz berada di bawah tekanan dan infrastruktur UAE diserang, UAE tidak dapat meningkatkan pengeluaran dengan ketara. Ini bermakna perubahan OPEC hampir tidak memberi kesan kepada sesiapa pun buat masa ini. Tetapi dalam jangka masa panjang, apabila konflik reda, UAE akan bebas untuk menghasilkan tanpa sekatan kota dengan cita-cita untuk meningkatkan pengeluaran kepada 5 juta tong sehari. Jumlah itu yang memasuki pasaran tanpa sekatan boleh membanjiri bekalan global, menurunkan harga minyak dan menghakis kuasa penetapan harga yang telah dikekalkan oleh OPEC selama beberapa dekad. Bagi Iran, senario itu memang benar-benar merugikan. Ekonominya sudah pun berada di bawah tekanan hebat akibat sekatan dan kos peperangan. Ia sangat bergantung kepada hasil minyak untuk berfungsi. Persekitaran pasca perang, di mana UAE menghasilkan minyak secara bebas, perpaduan OPEC berpecah dan harga global jatuh, akan menjejaskan kewangan Iran tepat pada saat ia paling memerlukannya. Beberapa penganalisis sudah pun menggambarkan keluarnya UAE sebagai permulaan kepada pengakhiran OPEC sebagai kartel yang berkesan. Dan itu adalah satu lagi akibat jangka panjang daripada konflik yang sengaja diperhebat oleh Iran. UAE menghukum Iran dengan keluar dari OPEC. Tetapi adakah anda tahu apa yang Kuwait lakukan terhadap Iran? Mereka menangkap jurugambar. Pada tahun 2003, semasa pencerobohan Iraq yang diketuai oleh Amerika Syarikat, pihak berkuasa Kuwait telah menangkap satu sel pengintip IRGC. Mereka sedang memantau dan mengambil gambar pangkalan tentera Amerika di dalam Kuwait, menghantar data pergerakan tentera kembali ke Tehran. Kemudian pada tahun 2015, muncul apa yang dikenali sebagai sel Abdali. Pasukan keselamatan merampas 19 tan peluru, 144 kg bahan letupan dan 68 kg TNT. Semuanya dikaitkan dengan IRGC dan Hizbullah. Siasatan mendedahkan bahawa sel tersebut telah merancang untuk memusnahkan asas sosial dan ekonomi negara. Menjelang tahun 2026, corak yang sama berulang kembali. Pada 25 Mac, Kementerian Dalam Negeri Kuwait mengumumkan
Penahanan satu rangkaian yang berkaitan dengan Hizbullah yang merancang pembunuhan tokoh-tokoh kanan negara dan merekrut orang untuk operasi sabotaj. Sel tersebut terdiri daripada 5 warga negara Kuwait dan seorang individu yang telah dilucutkan kewarganegaraan. 14 suspek tambahan termasuk warga Lubnan dan Iran telah melarikan diri sebelum tangkapan dapat dibuat. Kemudian, pada April 2026, serangan Iran mengenai loji penapisan Al-Ahmadi dan sebuah loji penyagharaman. Ia mengorbankan 4 askar dan 6 orang awam. Kuwait Petroleum Corporation juga diserang oleh drone Iran. Kerajaan menyeru gencatan senjata serta-merta dan mula secara terbuka mempersoalkan hala tuju dasar luar GCC terhadap Iran. Geografi. Kuwait menjadikannya sangat terdedah. Ia terletak betul-betul bersebelahan dengan selatan Iraq di mana milisya yang disokong IRGC paling ramai terkempur. Ini menjadikannya sasaran semula jadi untuk serangan asimetri yang sukar dikesan yang menjadi kepakaran Iran. Kuwait sentiasa cuba mengambil pendekatan berhati-hati dengan Iran. Sementara Arab Saudi dan UAE mengambil pendirian yang lebih tegas, Kuwait mengekalkan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Tehran serta mematuhi sekatan AS dan PBB. Bagi sebuah negara kecil yang terletak betul-betul bersebelahan dengan wilayah selatan Iraq yang dikawal oleh IRGC, keseimbangan itu bukan sekadar dasar luar. Ia adalah strategi untuk terus hidup. Kuwait juga mempunyai sebab dalaman untuk berhati-hati. Kira-kira 1/4 daripada penduduk negaranya adalah Syiah. Ini menyebabkan kerajaan peka terhadap bagaimana pendiriannya terhadap Iran memberi kesan di dalam negara. Satu lagi musuh kecil Iran ialah apa yang pemimpin Iran secara sejarahnya rujuk sebagai wilayah ke-14 mereka. Situasi Bahrain berbeza daripada mana-mana negara teluk yang lain. Ancaman yang dibawa oleh Iran di sini bukan sekadar dari luar. Ia meresap ke tengah-tengah masyarakat Bahrain itu sendiri. Bahrain ialah sebuah kerajaan pulau kecil yang diperintah oleh keluarga diraja Sunni, tetapi kira-kira 65 hingga 75% penduduknya adalah Syiah. Hakikat demografi itu telah menyebabkan Bahrain melihat Tehran bukan sekadar pesaing serantau, tetapi sebagai ancaman terhadap kewujudannya. Pemimpin Iran merujuknya sebagai wilayah ke-14 mereka. Ketakutan Bahrain berasaskan kepada peristiwa sebenar. Pada tahun 1981, hanya 2 tahun selepas revolusi Iran, Iran menyokong cubaan rampasan kuasa terhadap kerajaan Bahrain melalui sebuah kumpulan yang dikenali sebagai Barisan Islam untuk Pembebasan Bahrain. Rancangan itu gagal, tetapi ia telah mewujudkan satu tahap kecurigaan kekal yang membentuk dasar Bahrain sehingga kini. Kemudian tibalah tahun 2011. Apabila protes Arab Spring tercetus, Bahrain menyaksikan demonstrasi berskala besar yang menuntut pembaharuan politik. Kerajaan yang disokong oleh pasukan perisai semenanjung yang diketuai Arab Saudi telah menumpaskan gerakan itu dan menggambarkan keseluruhan kebangkitan tersebut sebagai cubaan subversif yang disokong Iran, bukannya protes politik dalaman. Keputusan itu telah mendalamkan lagi perpecahan sektarian dengan ketara dan menjadikan penentangan politik sebagai sesuatu yang dianggap pengkhianatan oleh negara atas nama kuasa asing. Bahrain menempatkan armada kelima tentera laut AS seperti yang anda telah teka. Ia menjadikan Bahrain sasaran utama sekiranya berlaku serangan Iran terhadap aset Amerika di teluk. Itu bukan kebimbangan teori. Ia mempengaruhi pertimbangan keselamatan Bahrain setiap hari. Dan pada tahun 2026, ketakutan itu menjadi kenyataan. Bahrain telah memintas lebih daripada 650 peluru berpandu dan drone Iran, termasuk serangan yang menyasarkan ibu pejabat armada kelima dan loji peleburan aluminium yang kritikal. Kerajaan bertindak balas dengan tindakan keras dalaman yang paling agresif setakat ini. Sejak 28 Februari 2026, pihak berkuasa telah menahan lebih 200 orang, kebanyakannya Syiah, atas tuduhan bersimpati dengan Iran. 14 individu telah didakwa secara khusus kerana mengintip untuk IRGC. Mereka dituduh membocorkan rahsia negara dan menerima latihan ketenteraan di dalam Iran. Kerajaan menyatakan bahawa beberapa warga negaranya sendiri telah menghantar penyelaian kerosakan selepas serangan secara langsung kepada tentera Iran semasa serangan masih berlangsung. Pada 27 April 2026, Bahrain telah membatalkan kewarganegaraan 69 individu kerana menyokong apa yang mereka gelar sebagai tindakan bermusuhan oleh Iran. Mereka juga mengarahkan semakan kewarganegaraan yang lebih meluas menyasarkan aktivis yang dituduh beroperasi di bawah pengaruh Iran. Bagi keluarga pemerintah Alu Khalifah, ini bukan sekadar masalah dasar luar negara. Ini adalah perjuangan untuk mengekalkan perpaduan negara sementara kuasa luar berusaha memecah belahkannya dari dalam.
Di sebalik sejarah, agama dan politik, ada satu lagi sebab negara-negara Arab takut kepada Iran, iaitu kekuatan ketenteraan dan pengaruh strategik yang besar yang dimiliki Tehran ke atas setiap satu daripada mereka. Iran mempunyai kelebihan struktur yang tidak dapat dinyucalkan sepenuhnya walau dengan diplomasi atau perbelanjaan pertahanan sebanyak manapun. Dan pada tahun 2026, kelebihan-kelebihan itu menjadi jelas kepada seluruh dunia. Yang paling kuat ialah geografi. Iran terletak di sepanjang pantai utara Selat Hormuz, laluan air sempit di mana 20 hingga 30% minyak dunia dan sebahagian besar LNG global melalui setiap hari. Pada bulan Mac 2026, Iran mengenakan sekatan de facto dengan mewajibkan semua kapal mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa Iran sebelum melaluinya. Kebanyakan trafik terhenti. Ekspor LNG Qatar terhenti dan harga minyak mentah Brent melonjak melebihi $120 setong hampir serta-merta. Arab Saudi dan UAE mempunyai saluran paip pintasan yang terhad, tetapi negara seperti Kuwait dan Qatar tidak mempunyai laluan alternatif yang sebenar. Iran tidak perlepaskan satu pun peluru berpandu untuk menyebabkan kerosakan ekonomi yang serius. Ia hanya menggunakan kelebihan geografi yang dimilikinya. Tetapi, apabila berkaitan dengan kelangsungan hidup, negara-negara Teluk bergantung kepada loji penyegaraan pantai untuk 70 hingga 90% bekalan air tawar mereka. Loji-loji tersebut terdedah di sepanjang pantai Teluk, berada dalam jangkauan peluru berpandu dan drone Iran. Pada tahun 2026, serangan Iran menyasarkan beberapa kemudahan ini dan Iran telah menguji kelemahan sistem utility air GCC melalui operasi cyber selama bertahun-tahun. Gangguan berterusan bukan sekadar menyusahkan. Ia akan melumpuhkan isi rumah, industri serta sektor minyak dan gas secara serentak. Penduduk Teluk menganggap sebarang serangan ke atas infrastruktur air sebagai peperangan terhadap orang awam. Dari segi ketenteraan, angka-angka memberikan gambaran yang amat membimbangkan. Stok peluru berpandu balistik Iran melebihi 2,500 senjata. Semasa konflik tahun 2026, skala serangan bertalu-talu telah mendorong sistem pertahanan udara Teluk ke tahap maksimum hampir serta-merta. UAE dan Kuwait telah menggunakan kira-kira 75% daripada stok pemintas Patriot mereka. Bahrain pula telah menghabiskan sekitar 87% daripada stok pemintas Patriotnya. Pertahanan Arab memerlukan 2.5 pemintas bagi setiap peluru berpandu yang masuk hanya untuk mengekalkan kadar pemintasan yang boleh diterima. Drone Iran pula berharga kira-kira $20,000 setiap satu. Peluru berpandu Patriot yang digunakan untuk memintasnya pula berharga sekitar $4 juta setiap satu tembakan. Iran sedang menguras bajet pertahanan Teluk dengan kos yang jauh lebih rendah berbanding apa yang ditanggung oleh mereka. Dan Amerika Syarikat terpaksa memulakan operasi pembekalan semula kecemasan untuk memastikan pertahanan udara Teluk terus berfungsi. Tetapi, lebih penting daripada semua ini, terdapat persoalan kuasa nuklear. Menjelang pertengahan tahun 2025, Iran telah meningkatkan pengayaan uranium hampir ke tahap grade senjata, mengumpul cukup bahan untuk menghasilkan senjata nuklear dengan pantas. Tehran telah menyatakan dengan jelas bahawa pembongkaran sepenuhnya adalah satu garis merah yang tidak akan mereka langgar. Ini secara efektif telah menjadikan Iran sebagai sebuah negara ambang nuklear. Dan ia telah mengubah perkiraan mengenai konflik 2026 secara langsung. Amerika Syarikat dan Israel telah menarik diri daripada melancarkan kempen darat sepenuhnya, memberikan ruang kepada Iran untuk meneruskan strategi proksi dan penghausan di seluruh rantau ini. Tehran membina dan membiayai rangkaian kumpulan proksi bersenjata di seluruh rantau ini. Hizbullah di Lubnan, pelbagai puak milisya di dalam Iraq di bawah apa yang dikenali sebagai Pasukan Mobilisasi Popular dan pergerakan Houthi di Yaman. Melalui kumpulan-kumpulan ini, Iran memperoleh keupayaan untuk mengunjurkan kuasa jauh, melangkaui sempadannya sendiri, memberi tekanan kepada kerajaan-kerajaan saingan, mengganggu laluan laut yang kritikal dan menyerang infrastruktur tenaga, semuanya sambil secara rasmi menafikan penglibatan secara langsung. Raja Abdullah II dari Jordan telah memanggil rangkaian ini sebagai Bulan Sabit Syiah, satu lengkungan pengaruh Iran yang bersambung yang merentasi dari Iran melalui Iraq dan Syria sehingga ke Lubnan dan Yaman. Bagi negara-negara monarki Teluk, inilah bahagian yang paling mengecewakan dalam keseluruhan dinamik ini. Iran telah membina kedudukan di mana ia boleh menyerang dan menggugat kestabilan di seluruh rantau ini, sementara kos untuk bertindak balas secara ketenteraan penuh terhadapnya terus meningkat. Arsenal mereka tersebar, berada di bawah tanah dan sentiasa ditambah melalui pengeluaran dalam negara. Negara-negara Teluk terpaksa bertindak balas sahaja sementara Iran mengawal rentaknya. Sama ada Amerika Syarikat dan Israel mampu mengekang Iran atau sama ada Iran sendiri akan terus bertahan, hanya masa yang akan menentukan.